Nak khabar ni, siap mu tahu ke tak? Satu ketika dahulu, peranti seperti Walkman menjadi kurang popular disebabkan kehadiran Discman. Kemudian, Discman pula diancam kepupusan di mamah usia disebabkan oleh kewujudan peranti yang mampu menyimpan lagu secara terus dan bersaiz lebih kecil yang diberi nama MP3. Disebabkan kecanggihan teknologi yang semakin menggila, hidup kita kini dibanjiri dengan item dan peranti yang mana berubah setiap hari. 6 teknologi masa kini yang bakal lenyap dalam tempoh beberapa tahun lagi. Bahagian 2, kunci logam. Teknologi untuk menggantikan kunci logam secara sepenuhnya telah berwujud dan masa akan menentukan nasib kunci fizikal untuk terhapus sepenuhnya. Kebanyakan kereta masa kini termasuk Pro 2 Myvi model baru tidak lagi menggunakan kunci fizikal untuk menghidupkan enjin. Sebaliknya, menggunakan butang elektronik yang hanya memerlukan peranti kunci untuk berada berdekatan dengan kereta atau dalam poket pemandu. Bayangkan, kita boleh membuka kunci pada pintu rumah atau bangunan hanya dengan menekan butang pada telefon pintar sahaja. Pengecas telefon berwayar. Bayangkan, anda tak perlu risau lagi bateri telefon pintar anda kehabisan ketika anda berada di luar. Tiada lagi miss call atau terputus panggilan disebabkan oleh masalah bateri dan semuanya diselesaikan tanpa perlu menyambungkan telefon anda dengan pengecas berwayar. Walaupun masih digunakan secara meluas, namun pengecas berwayar kini boleh dikatakan dalam perjalanan untuk lenyap memandangkan kebanyakan telefon kini direka untuk dicas pada pad tanpa wayar. Panggung wayang. Dikatakan bahawa panggung wayang sedang berada di penghujung hayatnya. Walaupun masih ramai orang yang menonton wayang, namun teknologi sudah semakin berkembang. Jika suatu ketika dahulu industri wayang tergugat kerana aktiviti cetak rompak, namun kini ia tergugat oleh faktor yang lebih dahsyat. Dengan teknologi komputer dan internet yang semakin pesat, orang ramai kini dengan mudah boleh menonton filem terbaru hanya dengan berada di depan komputer, telefon, tab dan TV pintar. Dan walaupun kini pawagam menawarkan tempat duduk yang lebih selesa, malah ada yang menawarkan katil, namun ia tidak dapat menandingi keselesaan menonton di rumah sendiri.